Emas 916 tu macam mana? Kenapa kena pilih emas 916? Pertama sekali tuan-puan, emas 916 ni majoritinya dalam bentuk perhiasan. Sebagai contoh cincin, gelang, rantai, subang, anting-anting. Itu adalah emas 916. Kenapa dia dipanggil emas 916? Sebab ketulinan emas tu adalah 91.6%. So nak cukupkan 100% tu, dia campur dengan logam-logam lain. Jadi kenapa kena pilih emas 916? Mudah sahaja. Kalaulah ada satu sebab kenapa emas 916 dicipta, sebab dia adalah untuk perhiasan. Jadi kalau anda nak buat perhiasan, maka belilah emas 916. Tapi kalau anda cakap, cikgu, saya perhiasan tu tak minat sangat. Saya lebih kepada nak kumpul aset emas. Nak jaga harta saya dalam bentuk yang lebih baik. Jadi saya nak beli emas. Kalau untuk orang yang macam ni, objektif dia maksimumkan keuntungan, lebih baik adalah mereka beli emas 999. Beli emas 999 macam ni lagi berbaloi daripada tuan-puan beli emas 916. Kalau tujuan tuan-puan untuk gandakan keuntungan dan keuntungan simpanan yang lebih bagus dalam jangka masa panjang, pilih emas 999. Jadi kalau anda rasa video ni bermanfaat, boleh share dan tag kawan-kawan. Kalau nak belajar simpan emas 999 di Public Gold, anda boleh isi beg biru di bawah, nanti saya akan bantu.